Assalamualaikum, Daniel daripada Karita. So, depan aku sekarang ni adalah motorsport touring yang baru je launch, iaitu Yamaha Tracer 9 GT. So kita nak tengok apa yang baru. Jom. Yang paling jelas adalah daripada segi depan dia ni. Depan dia ni memang dah nampak baru, dah nampak kembang, dah nampak lebih agresif sikit. Dia lampu stack kat depan ni. Dia punya lampu utama, lampu depan LED matrix yang datang dengan fungsi turning on, turning off auto. Yang mana macam kereta, auto high beam lah. Bila dia slow kat sesuatu benda, kena dekat kereta lain, dia akan auto turunkan sikit. Yang itu yang baru dekat motor ni. Okey, untuk kelengkapan macam biasa, dekat tepi ni dia dah datang dengan bracket untuk kau letak box ataupun pannier. Tapi menurut Yamaha, dia prefer kau letak brand shed. Sebab memang dia dah sesuai untuk brand tu. Dan macam benda lain yang best adalah daripada segi elektronik. Sekarang dia datang dengan meter TFT 7 yang mana ada datang juga dengan Yamaha Riding Control. Datang dengan 5 riding mode iaitu Custom 1, Custom 2, Street, Rain dengan Sport. Dan ada quick shifter up and down dan juga ABS depan belakang. Dan yang menariknya, dia punya suspension elektronik, dia punya adjust preload apa semua elektronik. Dan of course untuk kemudahan masa korang ride, dia punya windshield automatic adjust pakai button dekat tepi ni je. Senang je. Benda yang masih sama, of course, engine datang dengan engine CP3 yang menghasilkan 117 horsepower dengan 93 Nm of torque. Yang mana korang tahu daripada low RPM sampai high RPM memang macam gini. Lepas tu kau nak smooth boleh, kau nak power pun boleh. Kau minta dia bagi. Chassis pun sama, datang dengan aluminium delta box. Masih sama. So harga dia pula guys, kalau kau tanya aku, untuk sebuah sport touring yang bagi aku memang package lengkap, engine pun dah proven, chassis pun sedap, datang dengan macam-macam jajan elektronik, harga dia daripada RM71,888 saja. Yang mana bagi aku memang sangat mengundang lah. So apa pendapat korang tentang Tracer 9 GT baru ni? Cuba komen dekat bawah. Assalamualaikum.